Pernah tak anda perasan bila kita bayar kat kaunter, juruwang tu macam belek-belek duit kita? Sebenarnya, diorang bukan saja-saja tengok. Ada kaedah rahsia yang diorang guna. Hari ni, kita akan dedahkan kaedah tu. Terus dari playbook sebuah perniagaan sebenar. Jom kita belajar cara profesional kesan duit palsu. Cuba bayangkan kita ada di sini, sebuah cawangan care clinics. Tempat yang kita pergi bila kita sakit. Tempat yang kita percaya. Nampak macam pelik kan nak risau pasal jenayah kewangan dekat tempat macam ni? Tapi, hakikatnya, setiap perniagaan yang berurusan dengan duit tunai, tak kiralah klinik ke, kedai runcit ke, semuanya berdepan dengan satu ancaman yang sama. Ancaman senyap yang boleh merugikan, wang kertas palsu. Okey, jom kita tengok ancaman ni dengan lebih dekat. Kenapa pula sebuah klinik kesihatan kena ada prosedur yang ketat pasal duit palsu? Jawapannya, sebenarnya, sangat mudah. Sebab, tak kira besar atau kecil, walau sekeping pun duit palsu yang terlepas masuk, ia tetap dikira sebagai kerugian 100%. Inilah dia buku panduan rahsia yang saya cakap tadi. Setiap organisasi profesional ada benda ni. Namanya Prosedur Operasi Standard atau kita biasa panggil SOP. Tujuannya satu, nak pastikan setiap staf tahu apa nak buat langkah demi langkah. Jadi tak adalah panik atau buat silap. Sekarang kita masuk bahagian yang paling penting, bahagian yang anda sendiri boleh guna lepas ni. Macam mana sebenarnya diorang periksa duit itu? Well, ada satu kaedah 4 langkah yang sangat mudah nak ingat. Jom kita belajar. Inilah dia, keseluruhan rahsia dalam satu gambar. Ini panduan rasmi dari Bank Negara Malaysia sendiri. Kaedahnya diringkaskan jadi RLSP, iaitu rasa, lihat, sending dan periksa. Jom kita pecahkan satu persatu. Langkah pertama, rasa. Guna diri sentuhan, guna jari anda. Duit yang tulen, kertasnya tu rasa lain sikit. Dia sedikit kasar. Dan yang paling ketara, cetakan potret yang di Pertuan Agong tu akan rasa timbul bila disentuh. Duit palsu selalunya licin macam kertas biasa je. Langkah kedua, lihat. Okey, sekarang cuba angkat duit kertas tu dan halalkan ke arah sumber cahaya. Sepatutnya anda akan nampak potret Agong sekali lagi dalam bentuk tera air. Bayang-bayang tu nampak hidup macam 3 dimensi. Dan anda juga akan nampak satu garisan lurus menegak, itu benang keselamatan yang ditanam dalam kertas. Seterusnya, langkah ketiga, sendeng. Pusingkan sikit duit tu ke kiri dan ke kanan. Perhatikan benang keselamatan yang kita nampak tadi. Pada duit yang tulen, warnanya akan berubah-ubah bila sudut pandangan kita berubah. Inilah ciri keselamatan canggih yang paling susah untuk ditiru. Dan langkah terakhir, periksa. Yang ini untuk pengesahan tambahan. Kalau ada lampu UV, suluh pada duit tu. Duit tulen takkan bercahaya sepenuhnya. Hanya beberapa elemen je yang akan menyala. Atau, kalau gunakan tab pembesar, anda boleh nampak tulisan-tulisan yang sangat halus dan jelas. Sesuatu yang pencetak biasa tak boleh buat. Okey, jadi apa jadi kalau staf tu dah buat semua ujian RLCP tadi dan dia rasa, macam tak kena je duit ni. Masa ni lah SOP tu betul-betul mainkan peranan penting. Carta alien ni tunjuk apa yang berlaku dalam kepala staf tu. Nampak macam rumit tapi fokus pada laluan ia tu. Ia adalah satu set arahan yang sangat jelas, direka khas untuk kawal situasi dengan tenang. Tak ada ruang untuk agak-agak. Jadi kalau diringkaskan, ada 3 benda utama kena buat. Pertama, dan ini paling penting, jangan pulangkan duit tu pada pelanggan. Kedua, panggil pengurus serta-merta. Dan ketiga, terus mulakan proses dokumentasi, isi borang laporan insiden. Yang ini mungkin bahagian yang paling kritikal dan paling mencabar dalam keseluruhan proses. Cara kita bercakap. SOP ni betul-betul tekankan, staf kena bertenang, cakap dengan pelanggan elok-elok dan paling penting, jangan sesekali tuduh pelanggan tu. Matlamanya cuma untuk pengesahan, bukan cari gaduh. Okey, lepas keadaan dekat kaunter tu dah dikawal, ada satu sistem di belakang tabir pula yang akan ambil alih. Jom kita tengok macam mana proses dokumentasi dan accountability ni berfungsi. Duit yang disyaki palsu tu terus dianggap sebagai bahan bukti. Tengok ni, ia akan dimasukkan ke dalam sampul khas. Lepas tu, semua butiran penting macam nama klinik, tarikh, masa, nama staf, semua akan dicatatkan dengan teliti. Ini untuk pastikan tak ada maklumat yang hilang. Dan ini bukan kerja sorang-sorang. Jadual ni tunjukkan yang semua orang ada peranan masing-masing. Daripada staf dekat kaunter, sampailah ke pengurus cawangan, jabatan akaun dan pengurusan atasan. Semuanya ada tanggungjawab untuk pastikan prosedur ni dipatuhi.
Baik, kita dah lihat macam mana sebuah organisasi yang profesional menangani isu duit palsu. Sekarang, jom kita tarik keluar apa yang kita boleh belajar dan guna dalam hidup kita seharian. Jadi, inilah intipatinya. Kaedah RLSP itu sesiapa pun boleh guna. Kalau anda syak sesuatu, perkara paling penting adalah bertenang. Ingat, niat kita nak sahkan, bukan nak tuduh. Proses yang jelas macam ni sebenarnya melindungi semua orang yang terlibat. Kalau ada satu benda je yang anda kena ingat dari perkongsian kita hari ini, tolong ingat 4 perkataan ni. 4 langkah mudah yang boleh selamatkan kita dari kerugian. Rasa, lihat, sendeng dan periksa. Cuba jadikan ia satu tabiat. Jadi, soalan terakhir untuk anda fikirkan. Lepas dah tahu semua ni, lepas dah ada ilmu macam seorang profesional, agaknya, lepas ni bila anda pegang duit kertas, adakah cara anda melihatnya akan berubah? Fikir-fikirkan.